Okey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bunyi kasar ke? Bunyi standard Dodge. Ya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua peminat motosikal Modenas Z GT dan Modenas Kawasaki. Okey, so kita nak offkan. Kalau tak mau banyak-banyak kali kita tekan, sekejap off, saya kena tekan remote pula kan, untuk off pula. Tekan dia sekali awal-awal tu, kalau untuk nak kunci tengkuk lah, tekan, tengok lampu tu menyala kan, tekan macam tu, lampu menyala, terus cepat-cepat anda ni lah, kunci tengkuk, macam tu. Nak buka minyak pun, nak isi masa kat petrol pump pun sama juga. Sebelum nak buka seat tu, tekan siap-siap bagi lampu hijau dengan putih dan menyala sontak tu, buka seat, on balik. Lagi tak payah anda berkali-kali anda nak tekan remote ni, macam tu. So remote ni dia bagi kiranya smart keyless lah bagi saya, sebab dia ada kunci. Kunci ni kalau kata bateri remote ni habis, kita ride jauh-jauh lah, contoh sampai ke Thailand, tiba-tiba member ajak turun pagi tu nak balik Malaysia, kita tekan tak boleh, leceh ni kan, tak balik dah aku Malaysia. Tak apa, kita guna kunci kat sini. Sekejap nak buka. Kita buka ni guna kunci ni guys, kunci biasa. Tu nampak bentuk keris tu. Tu kita buka ni, dia punya lopak tadi lah, bentuk keris tu kalau anda nampak tu, alo keris. Buka ni, on balik. Boleh balik Malaysia. Tak payah beli bateri. Itulah ada pro and kontra lah juga kan. Bukan kata satu benda tu dia ada kebaikan je, dia ada kekurangan dia juga. Ada kelemahan dan kelebihan, macam tu lah biasa pro and kontra. Tapi kalau remote ni duduk dalam poket lah, anda nak tekan dari dalam poket tu, make sure tengah-tengah ni anda boleh rasa dah, ni adalah untuk on tombol keyless tu kan. Selalu kita boleh rasa macam braille lah, kita rasa macam tu dalam poket kan, boleh tahu dah, macam tu. Yang ni alarm, yang ni alarm. Tekan tengah-tengah ni, sebab tu dia buat kiri kanan ni design ni apik oleh nak on dia, dia apik oleh alarm. Sama aja, sini alarm, sini alarm. Alright, so hari ni saya nak tunjuk motosikal saya yang dah pasang rim sport rim Nguyen, sport rim Y15 Vietnam PMP. Saya pasang keseluruhan, tak lay disc brake, piring disc depan, tak tambah bush apa semua, pasang semua yang saya bawa sport rim tu, pasang di kedai. Nak tengok jadi macam mana guys. Inilah Modenas Z15 GT yang the latest. Saya dah tukar sport rim. Okey guys, nampak menarik tak? Cantik color ni, masuk dengan warna rim ni. Kalau malam warna dia jadi warna lain, warna inilah warna cover set ni. Dipadankan dengan sport rim ni, malam dia nampak lain sikit, lagi cantik. Ini dia. So semua sport rim Yamaha Y15 sos tiram. Ni single cam, sport rim Y15 single cam. Sport rim Y15 daripada Nguyen Vietnam. Biasalah sekarang Yamaha launching kat Vietnam, barang-barang ni pun Vietnam daripada Yamaha, tapi stay Modenas make Malaysia. Sport rim je main dari Vietnam. Modenas Kawasaki dah pakai sport rim Yamaha Nguyen. Tengok tu, ini pakai yang standard, ABS pun running elok, tak tambah washer apa kat sini. Kat ni rim Y15 masuk ngam elok.
cun. Belakang pun memang sama juga. Okey, belakang PMP juga. Tak ada lah kita modi mana-mana atau tambah bush ke apa ke, tak. Pakai balik hak ni standard dia, semua pakai balik. PMP, plug and play. Tu dia. So inilah Moderna ZGT yang dah pakai sport rim Y15 ZR, yang saya pasang terus PMP terus. Tak payah modify apa-apa, tak payah tambah-tambah apa washer atau bush, tukar lane apa semua, tak. Pakai balik, pasang balik. Rim standard kilang saya simpan. Sebab nak dapat balik rim macam tu pun susah guys. Kena beli order dari Modernas. So ni rim original Y15 yang bukan repaint lah. Ni cat asal kilang Nguyen di Vietnam tu, untuk Yamaha Y15 ZR. Kawan saya jual 1.5, saya dapat jackpot lah. 150 dengan harga tu, original. Kan. So dipasang ni. Tadi pun pergi ke market pun ramai duduk tengok ni. Terus brother tu datang kat saya, dia kata, ni model yang baru ni. Dia ingat Yamaha. 2-3 orang yang orang lama, dia duk ingat Yamaha kan. Design yang cantik ni, sport rim macam ni, dia ingat Yamaha. So center elok, belakang pun jom kita tengok. Tu belakang suai ngam. Nampak? Tu masuk elok, masuk. Tu dia. Okey. So dah Modernas ZGT ni keluar macam ni, dengan rim macam ni. Nanti ada mungkin lah rim dia buat colour. Semua sekarang rim warna hitam. Dah kita tahulah ni R&D Moderna joint venture Kawasaki untuk keluar kat macam ni. Kawasaki, Honda, Suzuki engine twin cam. Yang nak sama style twin cam Tabarok Arm ni Kawasaki dengan Suzuki. Yang motor nama Jepun yang hanya pakai single cam sekarang Yamaha lah. Kalau kata kapcai brand Jepun, Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki. Yamaha masih pakai sistem single cam. Dia memang tak buat, tak rasa dia payah lah nak buat twin cam Yamaha ni. Dia pun sumbat VVA je kan. Dia suka main single cam. Tapi single cam je kena buat lah, nak bagi kuat kan. Lepas tu dah buat lain spek tipu-tipu, buat kemas lah kan. Potong twin cam, selalunya macam tu lah. Padahal twin cam standard lah kita. Dia buat kemas, dia boleh potong twin cam. Tapi padahal engineer modi. Kalau standard kilang memang power lah Dodge twin cam berbanding single cam. Okay guys, jom jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.